benda-benda kecil kan yang saya rasa nampak kecil tapi dia bagi impact besar dalam kita punya trading khususnya. Okay, benda ni kecil tapi impact besar dalam trading. Salah satu iaitu untuk lihat yang USD tu dia bukan USD. USD tu you kena lihat sebagai percentage. Ini make all difference lah. Macam saya tengok mindset saya yang betul-betul bantu saya growth ialah ability untuk macam dapat tukar perspektif tu. Dan saya gunakan capital saya sebagai melihat percentage tu memang basis saya $1,000, always $1,000. Lot size 0.01. Itu je basis saya. Lot size 0.01. Jadi benda yang betul-betul yang boleh bagi iaitu impact yang saya nampak dari segi trading. Straightforwardnya, bila $1,000 dapat $5 kan. Pagi ni saya dapat dalam $4. Jadi kalau kita nampak $4 tu, dia macam $4 tau. Okey lah, kita kali dengan satu mindset, kita boleh kali dengan 4.4, kita dapat $16 siapa nak bagi. Itu saya faham konsep tu. Tapi satu lagi ialah konsep yang di mana saya nak kita nampak dari segi perspektif yang dia tu percentage sebenarnya. Dia adalah 0.4% sebenarnya. $4 tu. Dan kalau you dapat $10, bermaksud dia dah 1%. 1% ni big thing tau dalam trading. Totally big thing dalam trading. Ni ramai yang saya perasan orang tak nampak dari segi konsep percentage. Jadi first step untuk satu ialah you nak become consistent. Nombor dua, you nak become wealthy. Okay, nak become wealth architect dalam you punya trading ialah ability untuk melihat return tu dalam bentuk percentage. Jadi kenapa kita fokus pada percentage? Benda ni adalah agak straightforward. Kenapa kita fokus pada percentage ialah percentage ni dia scalable guys. Okay, percentage ni memang scalable. Sebab bila you dapat pegang percentage ni, dia dah jadi you punya engine untuk scale. Okay, dia adalah engine untuk scaling. Yalah. Dan cuba you bayangkan you trading macam $1,000 dan you hanya perlu dapatkan adalah $10, itu dah 1%. Dan paling basic pun kalau you tengok ni cerita basic 1% per week. Maksudnya $1,000 nak dapatkan $10 per week. Kalau kita perhatikan berapa, kita akan dapati benda tu akan rujuk pada 1%. Betul tak? Jadi sebulan dia akan jadi 4%. Maksudnya 4-5% tu dah dalam tangan guys. 4-5% tu dah dalam tangan. You tak perlu nak macam fikir benda yang complicated sangat. Sebab you boleh nampaklah dia dah dalam tangan. Dan sebab tu bila you dah faham konsep ni, you akan pergi pada konsep kedua. You tak akan chase percentage dah sebenarnya, tapi you akan chase bigger capital. Okay, you tak akan chase percentage, you akan chase iaitu bigger capital. Ini yang kita nak. Ini key kita. Alright. So sebab bila you faham konsep ni, you mula akan bina satu step lagi, iaitu scaling engine. Benda ni yang buat you multiply 10 kali ganda, 100 kali ganda, 1000 kali ganda. Alright, saya nak you be able untuk truly understand dan macam mana be able untuk fully trust sistem yang simple tetapi workable gila-gila. Alright, so jumpa lagi.